Oh, aku kejam. Memang kejam lah. Oh, ada orang kejam? Kejam. Kau nak aku cakap ke kau nak main gitar ni? Ya, kau tak ambil peduli lah benda tu. Datuk Awi sendiri pun kena kecam, Amy pun kena kecam. Tak apalah, aku beritahu apa benda maksud kau ni, apa yang kau nak sebenarnya. Jadi bila aku dah beritahu tu terpulang pada kau nak terima, tak nak terima dah. Okey, Assalamualaikum dan salam rock semua. Selamat datang ke Lu Gua Podcast, Gua Lola Ekspedisi. Okey, sekejap lagi kita nak interview tetamu khas kita. Ada 2 orang. Tak ada skrip, tak ada protokol. Lu sembang, gua layan. Okey, episod kali ni memang padu. Bak kata Abang Man Mei, mempadu. Tetamu pun padu, cerita pun padu. Jangan ke mana-mana, jom kita start. Okay, malam ni gua dengan seorang legenda industri rock tanah air bersama Ekspedisi. Okay. Seorang basis yang penuh karisma dan menjadi inspirasi kepada peminat muzik rock, pemuzik pun minat dia. Okay. Brother gua daripada kumpulan Ekspedisi juga. Eddie. Okay, Eddie. Okay. Khabar baik Khabar. Okay. Dan juga malam ni kita bawa seorang otai yang tak perlu diperkenalkan lagi lah. Sekarang dia main dengan Wings yang menggegarkan pentas rock Malaysia selama bertahun-tahun dengan Datuk Awi. Okay, brother Pai kita dari kumpulan Wings. Hai, Khabar baik, okay. Assalamualaikum. Lu sembang, gua layan. Kau try ke apa tadi? Tak ada, ni tak ada try ni. Ni terus je. Okey, Pak I. Lu cerita sikit latar belakang sejak bila terlibat dalam bidang muzik ni. Pada mula. Oh, mula-mula aku terlibat dalam bidang muzik umur aku 12 tahun. 12 tahun? Aku dah start maknanya aku dah berminat dah kat muzik tu. Start kat mana tu? Start tu dekat mana? Aku dah jiwa aku pada muzik aku dah minat pada 12 tahun. Yang betul-betul serius aku umur 18. 12 tahun tu dah sekolah lagi. Dah sekolah lagi tapi Darjah 6 aku dah minat lah. Okey, itu Darjah 6 tu aku dah start minat, start suka dengar lagu. Okay. Start dah mencuba main. memang terus minat main drum Aku minat main. Itu dekat mana tu? Ya? Dekat mana tu? Melaka. Aku sekolah kat Melaka. Kau bukan Kuantan ke? Bukan Kuantan ke? Aku family di Kuantan, tapi sebab aku bijak bijak sini, aku tak boleh sekolah kat Kuantan. Aku sekolah kat Melaka. Masa tu duduk dengan siapa? Dengan atuk aku. Oh, arwah nenek okey. Family semua Kuantan? Family Kuantan. Okey. Umur 12 minat? Umur 12 aku dah start minat dengan muzik, dengar lagu apa semua. 18 baru aku 17 aku dah start serius, nak try drum, akustik betul apa semua. Okey. Start dari situ lah. Aku tahu kau ada main dengan majlis dekat Kuantan. Betul. Itu umur berapa? Umur aku dalam 21. Majlis apa tu? Majlis Perbandaran Kuantan. Combo. Okey, Combo Majlis Perbandaran. Ya. Masa tu aku ganti Arwah Man Kanan. Okey. Arwah Man Kanan main sebelum aku. Lepas tu dia dah keluar, dia dah hijrah ke KL main dengan Flop Poppy. Sedang aku ganti dia, tempat dia. Alright. Okey, Eddie? Aku nak cerita, kau pun dah tahu aku dengan kau sekali lah membesar sama-sama. Ya, kan? okey. Diorang ni tak tahu. Okey. Kalau ikutkan saya dengan Lola ni membesar satu tempat, satu taman. So memang kita orang daripada form 2 sama-sama sebaya kan. Lola sekolah Lembah, saya sekolah Ampamboy, Lembah Keramat. Tapi duduk kat U3 tu je. Kita main gitar sama-sama. Daripada situlah start. Daripada form 2, form 3. So kita pun start memang satu band. Lola main gitar, saya main bass. Daripada situlah start, dari situ. Aku dengan Eddie ni duduk dekat Keramat. Bukan Keramat. Aku duduk A4, Eddie duduk A3. Edri masa tu dia sekolah Taman Keramat. Edri Taman Keramat. Eddie Taman Keramat. Dia pun ada band dia kan, main lagu Metallica je. Dia punya classmate tu, kita orang punya lead gitar. Okay. Sebab masa form 3 tu, aku main gitar. Ayah, aku tahu pemerintah. Eddie memang dia basis lah.
So kita orang start. Memang aku dengan Mozart tu, classmate Adri Hashim ni, kita orang start main gitar. Sekarang ni kau tanya aku kan, aku tanya kau. Kita tanya sama-sama. Kita tanya sama-sama. Okey. Okey, aku nak tanya kau satu. Ha. Apa perasaan kau? Yalah, kau pernah dengan Projek Pistol, pernah dengan Dragon Melaya, pernah dengan Ekspedisi pun pernah. Bila bos Awi panggil kau, apa perasaan kau? Berdegau pun ada. Tak tahu nak cakap lah. Sebab Dia, okay, dia punya cara dia offer tu macam mana? dia offer aku ingat lagi lepas pada aku rehearsal untuk dia punya show lah. Jadi kita ada satu rehearsal untuk Kelantan. Kita ada show di Kelantan show masa Kelantan. tu. Okay. Kita habis rehearsal. Itu apa? Itu Dragon Melaya. Dengan Melaya. Dengan Melaya punya praktis. Tahun Lepas. Tahun lepas 2025. Tahun lepas. Itu baru kan. Habis praktis tu, kita orang turun bawah tu, aku dah masuk kereta, bos ketuk pintu. Baik, awak free tak sekian-sekian bulan? So aku jawab lah, free je bos. Habis ni saya biasalah. Ingat show biasa lah. Biasalah. Free je bos. Okey, itu saja. Baik. Dia tahu aku free ke tidak, itu je. Tapi sebenarnya aku tahu dah cerita tu. Kan cuma tak nak lah. Show. Show. Dia tak ada cakap. Dia tak ada cakap lagi. Apa-apa. Okay. Tak ada cakap lah untuk ni, tak ada. Dia just tanya aku, bulan depan awak free je? Awak masa banyak lapang tak? Ya, kan? Memang lapang lah bos. Kalau tak lapang pun hujung tahun je lah. Itu je lah. Kan? Okay. Okey lah. Lepas tu the next day je, manager dia call Pak Abu lah. So kat situ baru aku tahu. Pak Abu yang bagi tahu. Pak Abu bagi tahu, Pak I, awak okey ke? Awak okey ke kalau main dengan Wings? Dia tanya, ya main-main kat benda ni kan? So cakap, bincanglah balik benda ni kan. Settlekanlah balik benda ni kan. Belum duduk lagi dengan semua. Belum lagi duduk dengan. Belum. Dalam phone lagi. So bincanglah balik benda ni. Saya okey je, tak ada masalah. Memang kerja saya, orang panggil saya jalan je kan. Tapi try lah bincang balik benda ni. Mana tahu okey ke apa kan. Okey, tak apa. Saya rasa bos Awi nak awak je. Begitulah. Nak awak untuk selesaikan tugas ni lah. Cakap saya okey bos, tak ada masalah kan. So bila betul-betul duduk sit down semua budak-budak Wings dengan Dato' Awi, tu bila? Macam rasmi lah kira. Rasminya Dia beritahu depan-depan, okay sekarang macam ni. mula-mula tu dia orang panggil jam lah. Jam dulu. Jam. Main lah lagu-lagu Wings, siapa yang aku tahu apa semua kan. Main. Lepas tu selepas 2 minggu tu dia bagi tahu lah secara officialnya lah. Telefon ke, depan-depan ke? Habis kita orang jam tu, lepak kat dalam tu, duduk atas lantai studio tu, lepak lah. Baik, okey tak? Gini. Ini gini tu apa? Terus serap lah kan. Cakap, saya tak ada isu bos. Awak ada kontrak mana-mana tak? Saya tak ada kontrak mana-mana. Habis awak ngamuk, saya ngamuk session. Semua orang maklum, ngamuk semua session. Kan, amuk itu bandi seorang saja. Kan, belakang siapa-siapa boleh main. Lain-lain adalah macam projek band aku dengan Rahmat, RPK tu kan. Itu semua projek. So tak ada isu lah pada aku. Aku memang tak ada sign mana-mana kontrak. So pada aku, okey lah. Benda tu tak ada masalah lah. Cakap, kalau saya ada show, adalah, tak ada lah. Biasanya kebanyakan jarang lah ada. So kalau saya serap awak masuk terus, saya tak ada masalah cakap bos. Saya tak ada masalah kalau bos nak tarik saya. Cuma kalau saya ada show, macam ni lah. Kan? Awak apa tu? Maksudnya show luar. Show luar. Show selain pada Wings lah. Mana apa. okey, Awi pun cakap,
okay, tak ada masalah. As long benda tu tak belaga. Tapi priority awak pada wings. Okay, tak ada masalah. Kat situ okey lah. Dah clear kat situ kan. So aku bebas berkarya dengan siapa-siapa pun. As long tak berlaga dengan jadual wings. Cukup. Itu deal lah. Okay, first show dengan Wing. First show. Bila dah official? First show trial. First show trial? Kira trial lah. Okay. Big wings kan. 40 tahun lah. Idea Life. Itu Berat tau. Berat Walaupun aku dah biasa dah. Lebih 15 tahun lah aku dengan Datuk Awi kan. Main dengan Dragon Malaya, dengan sekali dengan Eddie. Lebih 15 tahun. Lagu wings pun kita orang cover. Tapi bila aku carry sebagai drama, lain. menggantikan brother aku tu, Black. Berat tu. Bukan dari segi playing saja, dari segi luaran pun berat aku nak kena hadap tu. Memang berat. Tapi ni orang tak tahu. Aku call direct Banci. Banci. Aku call direct Banci. Aku minta restu dengan dia. Banci, hari ni show, saya nak minta restu Banci. Kau tahu Banci cakap apa? Kau teruskan perjuangan ni. Kau teruskan perjuangan ni Pak I. Teruskan. Cakap kau teruskan je. So okey lah, aku dah lega situ. Aku dapat bless daripada dia. Aku gila kot 40 tahun dia kat dalam tu. Aku masuk tiba-tiba. Lepas tu konsert anniversary dia orang. Anniversary 40 tahun Wings kan. Banyak benda, banyak dari segi sudut aku baca lah. Banyak benda lah aku nak kena kaji. Hentaman lah. Kan. Macam-macam lah. So far okey lah. Alhamdulillah first concert 40 tahun okey. Sukses. Lepas tu ke Singapore pun sukses. Alhamdulillah. Zep. Nak 40 tahun lepas arena tu kita pergi ke Singapore. Tapi rasanya sebelum 40 tahun tu kan ada yang Datuk Awi buat rekod apa tu? Kau main dengan Dragon Malaya? Triad. 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 Ada. Itu betul-betul sebelum 40 tahun Wing kan? Sebelum kan? Berapa bulan sebelum tu? Itu sebelum puasa. Lepas konsert tu puasa. Dan tahun lepas juga dia Triad tu. Tahun lepas juga. Okey Di, ni ada ramai orang nak tanya ni. Tanya kau ni. Dah lama orang nak tanya kau ni. Masa mula-mula kau join ekspedisi, apa cabaran dia? Dia sebenarnya Tahun bila? Okey, starting tahun bila? okey, kalau ikutkan mula-mula ekspedisi ni pernah offer aku ni masa tu kau adalah dengan ekspedisi Ali, Izo. Masa tu nak ganti Abayan. Masa tu kalau macam tu dalam tahun 2002 Lepas Samurai nak masuk ke Bisik kan. Okey. Masa tu aku dengan Dev KFC baru keluar album Merah. So masa tu kita kan dah praktis sekali kan. So audition lah. So lagu aku dah catch up. Aku dah biasa dengan ekspedisi kan. Biasa kadang-kadang show sama. So bagi aku tak ada isu nak apa, tak boleh catch up lagu-lagu ekspedisi kan. Lepas tu Izo tanya macam mana kan dengan Dev KFC. Aku cakap aku ada kontrak. Lagipun aku sayang masa tu Dev KFC. Masa tu baru keluar album kan. So kalau aku belah, rasanya macam tak fair untuk diorang kan. So aku cakap Izo tak boleh tu, aku boleh session kan. Buat sementara ni aku boleh session. So Izo pun decide macam dia tak nak session, dia nak pakai permanent. So mungkin itu yang Abayan join dengan ekspedisi lah. So tak apalah, aku anggap benda tu macam tak ada apa-apa cerita, tak ada rezeki, masing-masing buat masing-masing. Sampai ke tahun 2011 kot, 2012 11 Izo datang studio masa tu dengan Yazid. Bawa Arif masa tu kecil lagi, Arif umur 15 tahun. So datang praktis dekat studio aku lah, dekat Bunga Tanjung Panjaya. So masa tu aku tak tahu apa cerita masa ekspedisi ni. Dah lama senyap kan, macam tak ada apa-apa pun. Masa tu industri memang teruk lah. Memang tak adalah show sana sini macam sekarang ni. Banyak food festival lah, apalah, carnival tu carnival ni. Memang tak ada masa tu, senyap. Semua band macam senyap. So masa tu kebetulan ekspedisi baru keluar lah 2008-2009 dia baru merasa Pariso. Lepas
Separiso tu album reunion. Mae, Zua, Amy, Izo. Lepas tu Senyap. Tu tahun bila Tu 2008 tu, 2009 lah. Dalam masa yang sama aku aktif kan dengan kau. Masa tu Amok lah, macam-macam lah benda. Backup artis ni apa semua. Banyak benda lah kita buat. So studio pun aku ada. Dan Izo datang. Dan berapa kali Izo datang tu aku tanya Izo apa cerita ekspedisi. Pasal aku pernah tengok dia orang punya satu live tu dekat masa tu Facebook ke mana tak tahu tengok. Basis tu aku tak kenal lah siapa. Masa tu dia orang main kat Pesta Penang. Tak kenal. So tanya siapa basis tu, cakap ada? Ada member dia kat Kajang, budak-budak studio legat lah, tolong-tolong macam tu. Cakap Zua mana Zua dah keluar. Siapa nyanyi? Masa tu Mae. Masa tu line up Mae, Amy, Izo dengan Basis yang tak kenal. Masa Zua memang tak ada. Cakap Arif dah main dah? Arif tak ada. Arif masa tu tak ada. Arif umur 15 tahun. Siapa basis tu? Aku pun tak tahu cerita Tahu ni. budak-budak studio kot. Budak-budak studio kat Kajang kot. Tolong-tolong diorang. So cakap aku yang mengofferkan diri. Aku pun tak ada buat apa. Cakap Zul kalau tu tak apalah kita jalan kan. Okey juga. Izo pun okey lah. Yazid pun okey lah. Start pada situ lah. Aku start join ekspedisi. Lepas tu macam trainkan Arif tu masa tu macam mana nak daripada segi. Okey lah Arif tu masa tu umur memang dia dah boleh main gitar lah. Tapi cuma biasa lah pengalaman kan. Daripada sound, daripada apa semua kan. So train dia macam tu. Pasal Izo cakap kau train lah Arif ni tu macam ni. Sampailah Arif tu sampai sekarang yang kita tengok sekarang Arif macam mana. Dia sebenarnya macam Arif tu siapa yang serap kan? Arif tu sebenarnya kalau ikutkan dulu Mae yang arwah Mae yang memang suruh Arif tu main backup second gitar. Okey. Pak aku nak tanya kau join ekspedisi tahun bila? 2003. 2003 ngam-ngam lah aku lepas aku Kau masuk search masa tu. Okey. Berapa album ada dengan ekspedisi? Aku sempat satu album. Sempat satu album mana? Medley Rugged. Oh, okey. Pada lorang yang tak tahu, Medley Rugged tahun 2003 Pak I yang main. Medley Rugged tu, album tu Pak I yang main. Okey, ni ada soalan panas sikit ah. Panas kat aku ke panas kat Eddie? Kat kau. Aduh, kecoh lah. Lu main ganti tempat Black tu ada goyang tak? Ada dapat kecaman tak? Oh, aku kecam. Memang kecam lah. Oh, ada orang kejam? Kecam. Orang tak tahu cerita sebenarnya. Kecaman yang macam mana tu? Entam lah, biasalah. Aku kan macam sebelum Wins kan aku lah aku belum pernah pukul host lagi tau. Ini lagu favourite aku. Aku nak nyanyi lagu Wing. Kan dulu kan aku pernah ganti. Kau nak aku cakap ke kau nak main gitar ni? Okey. Kan dulu aku pernah ganti arwah Yazid. Okey, dengan search. Dia cerita dia sama macam arwah Yazid. Sekejap. Search dulu Aku search dulu. Okey, search. Arwah Yazid sakit kan masa tu. Aku side by side dengan dia dulu. Sampai dia dah enggak. Okey, jenis-jenis jantina kecaman tu macam mana? Jantina kecaman. Jenis-jenis kecaman lah. Kau kena kecam. Yang jenis macam mana? Netizen ke? Pemuzik tu sendiri ke? Netizen lah. Netizen Tapi biasanya macam tu, semua fake je. Mak Bila aku buka profile semua lock je. Okey. Kan. Tapi buat tak tahu je lah. Kan kau layan kau gila je babe. Memang dia hentam cukup tak ori lah apa semua gini. Kau nak memang takkan dapat lah ori babe. Kan. Lu takkan dapat ori. Lu drama. Ada tak peminat yang kau baca dia macam alamak dia ni best bagi dia sokong aku lah. Yang jenis macam tu yang macam mana pula? Itu yang biasa datang tengok show. Yang bercakap macam tu biasa datang tengok show beli tiket. Apa yang dia cakap? Dia cakap lah mungkin dari segi kalau drama ada mungkin cakap tone. Okey. Lepas tu style playing
mungkin kat situ lah. Kat situ yang bagi kau baik ada ni. Itulah mungkin lah kat situ. Semangat. Mungkin Tidak nampak kat situ kan. Energetik kat mana. kau Macam tidak mana. asyik kena kecam je kan. Macam aku pun dah lama dengan ekspedisi pun still kena kecam juga. Itu standard lah. Kan? Kan, kalau kita nak layan lah, mampus lah. Itu tak kena ini, tak kena hang Ada sana, je tak hang kena. sini. Semua terror je kat dalam tu. Tapi semua tak beli tiket pun. Ya, Tengok ya. dekat medsos je. Alright. Eddie, Apa tu? kau ada orang kecam tak? Itu kecam biasa lah. Ni lah. Bukan kecam je, cakam lah. Dia aku tak ambil peduli lah benda tu. Sebab bagi aku benda tu normal. Siapa pun kalau kita cerita pun, Dato' Awi sendiri pun kena kecam. Amy pun kena kecam. So, aku Kadang-kadang tak kita ada. tak tahan juga kan. Tak Tak tahan. jawab juga kan. Sebenarnya Sebab tak tu perlu kau jangan layan je benda ni. kan. Kau jangan layan. Macam Kedi kata lah, Dato' Awi pun kena. Kau bayang lah. Amy pun kena. Yalah mas, tapi kau dah tak layan-layan, kau layan kat dia ada sekali tu statement kau panjang gila. Itu just bagi tahu. Layan bukan apa. Layan just bagi tahu situasi dia macam mana. Bagi tahu kadang-kadang kita kena bukan kita nak kecam, nak bantai dia. Aku memang aku nak jumpa kat keluar tak. Just umum orang baca, okey orang tengok semua. Tak apalah aku bagi tahu apa benda maksud kau ni, apa yang kau nak sebenarnya. Jadi bila aku dah bagi tahu tu terpulang pada kau nak terima, Cerita tak nak sebenar. terima dah. Tuan badan cerita sebenar. Clear lah. So benda tu So clear kan. sometimes kita nak kena backup diri lah kan. Tak adalah hentam. Asyik kena je kan. Tak ada orang siapa backup pun. So yang masa first main 40 tahun tu, kau rasa tak, aku dengan Wing ni tau, bukan dengan Reka Melaya ke, bukan dengan Dato' Awi solo ke, dia punya rasa tu macam berkecamuk ke apa ke, tak ada? Ada. Dia tak berkecamuk sebab apa? Satu, Dato' Awi kat depan menyanyi. Dato' Awi bukan first time aku main dengan dia. Dah banyak kali, dah banyak show, banyak konsert. Lepas tu Adri, Syam pun aku dah biasa. So Okay. Chemistry. Chemistry aku atas stage aku dah biasa Dah biasa tau. lah. Aku Yelah. dah biasa. Sebelum Bezanya ni dia dengan Adri Hashim dengan Project Pistol. yes, dengan Syam, Cabaret. Gig band dia. Gig Sky band, High. Cabaret. So tak ada rasa janggal dengan bos dah biasa dengan Dragon kan. So yang membezakan aku crowd dia. Okay. Crowd dia lain. Memang gila. Okay. Wings biasa kalau dengan Rega Melaya dengan Eddie lah. Betul. Project Pistol dengan Fly kan. Fly. Okay, kalau Wings pula dengan si Am. Macam mana kau rasa Am? Good basis. Walaupun dia tak ada experience, tapi dia cepat membiasakan diri dia. Dia cepat. Dia cepat into the band. Dia get into band dia cepat. Dia biasa cepat serasikan dengan Playing dengan kau? Yes, cepat. Ngam lah. Dia boleh baca kau main-main. Itu kira Wings ni, aku dengan dia first tau. Aku tak pernah main dengan dia. Itulah pasal. Aku tak pernah main dengan Am tu. Aku kenal Am tu dekat gig-gig mana semua kan. Tapi aku tak pernah sekali main dengan dia. Inilah Wings ni, first time aku main ni. Okay budak ni, not bad. Dia cepat catch up. Aku main gig pun dengan dia juga. Selalu juga. Tapi tu pula aku tak pernah main. Am ni aku tengok dia memang dia senang adapt dengan mana-mana dia drama yang senang. Dia baca drama tu, drama Ya, ni macam ni aku betul. main macam ni. Dia follow Macam aku macam dengan si Eddie lah. Macam tu dia punya chemistry tu. Okay, Eddie. Ada soalan panas ni. Soalan ni Semua panas, sejuk tak ada kau. panas, memang panas. Semua tanya benda yang sama kan. Penerangan daripada Izo, pandangan pada aku sendiri, aku dah cakap. Pada tuan punya ekspedisi pun dah cakap. Sekarang ni nak tanya kau pula. Pasal orang tanya mana satu original, ada sampai 2, ada sampai 3. Ekspedisi ni. Setahu aku kita sekarang ni sign dengan live record. So ekspedisi tu kira copyright under live record. Logo dan pattern apa semua kan. So secara rasminya kita lah ekspedisi. Kan? Sebab ekspedisi tu under live record. So yang lain-lain tu aku tak tahulah macam mana. Terpulang lah kan. Selagi tak ada apa-apa tindakan dari pihak live record, pakailah. Satu hari nanti kita tak tahu
Itu je cerita dia. So kalau rasa kita macam aku sendiri, aku tak pernah rasa macam kau tak payah pakai, orang ni tak boleh pakai, tak pakai pasal itu bukan hak aku untuk tentukan pakai, pasal itu semua daripada live record. So kalau live record kata dia nak stop orang semua, dia stop orang semua. Itu je lah. Okay. Tapi still juga ada yang macam cakap kita ni yang macam sangat nak. Tak ada. Kita tak ada nak provoke siapa-siapa pun. Kalau dalam media sosial pun, kita pun sendiri pun tak ada nak suruh fan kita nak provoke, jangan dengan real, jangan ni. Terpulang kau nak jangan pergi show sana, kau nak tengok sini, show sana, nak tengok siapa-siapa pun, itu hak korang kan. Ada yang dengan segelintir, ada yang cakap yang sana tak suka fan-fan datang tengok kita. So terpulang, masing-masing terpulang. Benda tu aku tak pernah larang siapa-siapa pun nak pergi mana-mana, itu hak masing-masing. Okay, clear Diorang semua clear dengar betul-betul Kalau tak puas hati nanti rewind balik, dengar balik apa yang dia cakap. Okey Pak I, semangat muzik rock ni dulu dengan sekarang apakah beza dia? Dulu dengan sekarang dia punya semangat tu jadi lain ke apa ke? Apa beza? Semangat Semangat dulu lain. Kami orang tengok konsert semua beli tiket. Kan? Okay. Sekarang ni kami nak free je. Tak pun tengok live TikTok ke live free. Itu je. Itu yang membezakan. Pada kau tu Dulu kita konsert apa memang semua happening. Sekarang susah lah sikit. Kan banyak sumber yang dah boleh tengok secara live kan. Lain. Beza dengan dulu. Macam sekarang aku rasa dulu lagi best sebab kita main funfair pun bayar tiket. Betul? Kan? Aku sempat ekspedisi happening gila babe funfair. Sempat juga kan? Sempat. Memang best. Sekarang ni je dia macam susah sikit kita nak tahan kan. Susah. Kan orang tengah-tengah tengok konsert kau boleh buat live. Konsert macam mana dia? Sebab tu kita kena eksklusifkan konsert lah. Maksudnya apa benda yang macam festival kita pilih. Band tu sendiri lah. Band tu sendiri kena jaga. Maksudnya ni macam tadi aku terbaca pasal hujan. Kumpulan hujan. Tadi aku baca AG punya statement lah. Dia nak kan benda prestige, eksklusif kan. Maksudnya dia bukan memilih, dia memilih lah. Dia pilih. Kalau orang nak offer konsert pun, dia kan tanya konsert apa, nak buat kat mana, berapa tiket, apa, tak ada main ambil tak ada je. macam mana, apa perancangan korang. Sebab itu yang cakap macam kita sendiri pun, kita dalam ekspedisi, kalau orang tanya aku, bang saya nak ni panggil ekspedisi, show apa, nak buat berbayar ke, free ke, tanya apa ke lah. semua. So pasal kita kena bezakan konsert berbayar dengan carnival atau food fest. Pasal kalau bila kita buat konsert berbayar, kita tak boleh perform sama macam kita main food fest ataupun carnival yang kita bagi free. Maksudnya bila kita orang berbayar nak tengok kita, bayar tiket, beli tiket nak tengok kita, so kita mesti ada benda yang eksklusif, benda yang lain setiap kali konsert tu. Benda yang lain kita kena buat. Maksudnya bukan kita nak buat circus ke apa. Maksudnya ada benda-benda yang orang tak jarang dapat tengok dekat tempat-tempat yang biasa. So kita kena eksklusifkan dia. Itu yang jadi mahal tu. Sepanjang kau dengan ekspedisi ni, ada tak kau rasa macam penat aku dengan diorang ni, ke rasa nak berhenti ke? Tak ada lah. Benda ni muzik ni dalam kita punya darah daging. Apa-apa masalah ke apa-apa tu semua kita boleh adopt. Maksudnya kita boleh serapkan benda tu. Mesti ada jalan penyelesaian. So apa benda rasanya tak ada isu lah benda tu, penat ke apa. Pasal benda ni kita pilih daripada kita kecil. Kita nak main muzik. Kita seronok. Kita sebagai hobi, minat, kita sampai sekarang, aku Pak I, engkau sendiri, kita dapatkan jadi muzik tu sebagai career kita, punca pendapatan kita. Kan? So, kita tak perlu macam
kena kerja lain, kena tu, kena ini. Pak I lain lah. Dia ada kedai makan, dia ada apa semua kan. Dia lain. Dia ada motor. Okey, Wai, kau motor apa? Motor apa? Street Glide. Ha? Street Glide Harley. Street Glide Harley Davidson. Pak I ada motor Street Glide, motor Harley Davidson. Aku tak tiba motor. So aku ada basikal. Dia pun ada motor. Motor apa ni? Aku Y suku je. Wai suku pun kempak kan. Senang nak pergi pasar. So tak ada rasa, yalah macam kita settle lah benda tu. Walaupun ada masalah ke apa ke, kita duduk, kita bincang, kita settlekan problem tu. Tak ada rasa macam alamak penat lah, ini nak aku nak stop lah, nak belah lah, apalah, tak ada dia. Ya, benda macam ni memang kau memang benda daripada hati lah. Kalau kau ikhlas daripada muda dulu, pada kita mula-mula tu, kita nak dalam hati kita, aku nak jadi rockstar. Betul, kau pun sama baik, betul tak? Aku mesti nak jadi macam diorang ni lah, aku nak jadi macam ni, aku ni. Kita bukan cerita pasal duit masa tu. Kita nak jadi macam rockstar. So daripada situ kita simpan benda tu, nak jadikan macam orang ni. Kau nak jadi macam Yazid, Pak I nak jadi contoh, jadi macam Black masa tu apa semua. Aku nak jadi orang ni, nak jadi orang ni. Best lah dia orang ni. Tapi masa tu kita sekolah, kita bukan cerita pasal duit. Pasal kita tak ada fikir pasal duit pun. Macam nak jadi terkenal nak macam dia orang je. Nak jadi macam tapi dia. daripada sekolah tu, bila kita rasa nak jadi, sebab apa yang buatkan kita boleh jadi macam, sebab kita berusaha daripada bawah. Kita praktis bagai nak gila kan, makan gitar, bass apa semua, tidur pun fikir pasal muzik, semua muzik, cari lagu, radio, beli radio, rosak radio, kaset habis terbarai semua. Pasal kita nak jadi macam dia orang. So daripada situlah start, dari situ kan. Sebenarnya daripada percampuran kita macam-macam. Kita mana ada bercampur dengan orang kaki disco. Kalau di zaman tu kita main muzik, kita akan campur budak main muzik ke. Kau apa kau gini kau main disco. Ini kau main gitar, kau main drum. Okey, kita akan duduk satu tempat yang sama. Jadi semua masing-masing akan bersaing sama sendiri. Okey, kau cek lagu ni, aku cek lagu ni. Daripada situ kita start naik. Circle life kita dulu pun memang dalam paling-paling pun dia petang-petang main bola je, itu je. Betul. Itu. Lain pasal muzik je. Sekolah pun tak ke mana dah. Betul. Sekolah aku tak habis sekolah. Kau okey, kau pun pindah-pindah ke? Apa tu? Kau pun pindah-pindah. Pindah macam mana? Masuk? Maksudnya macam tadi kau cakap kau kerja kat Melaka, kerja kat Kuantan, kau Ya, kat Sabah. arwah bapak aku dia kerja dengan Air Force. ATM. So bila dia posting, kadang dia asal Kelantan. So dia kadang posting ke Sabah, aku kena pergi Sabah. Satu family kena ikut? Satu family kena ikut. So last kali posting di Kuantan, itu last. Tu daripada kita orang daripada kecil sampai besar tu. Tu. Cuma aku sekolah pandai daripada cikgu, so aku terpaksa pindah ke sekolah Melaka, duduk. Kau lahir kat mana? Aku lahir di Tawau. Aku IC 12. Aku IC 12. IC Sabah. IC Sabah. Kau lahir kat sana? Aku lahir sana. Aku 3 beradik. Tahu apa itu? Aku Steve baju. Sepupu Atong ni. Sepupu Atong ni. Nas. Orang Sabah apa ini? Tidak tahu. Sabah murtad ni. Okey, kau beranak kat sana? Aku beranak. Bukan beranak, aku dilahirkan di sana. Yelah. Aku tak beranak sana. Okey, kau tak beranak. Kau lahir kat sana? Sekolah? Sekolah kat sana, darjah 1 je 3 kali aku tukar. Tukar balik Semenanjung, lepas tu kena tukar balik sana. Dalam darjah 1 tu? Maksudnya dalam setahun tu? Setahun tu bapak aku kena tukar sana, tukar sini. Yo. Bertukar-tukar sekolah? Tukar. Sampai darjah 3 aku balik sini, balik Semenanjung. Balik Kuantan? Balik Kuantan, sampailah. Okey. Maksudnya daripada darjah 1 tu sampai darjah 3 kat Tawau, lepas tu darjah 3 tu Kuantan sampailah habis sekolah apa semua. Okey. Alright. Okey. Baik. Kita ni dah main bertahun-tahun. Okey. Apa yang membuatkan kau rasa seronok main drum sampai sekarang? Kepuasan. Kepuasan dah. Aku suka kepuasan. Bila aku macam, ibarat aku punya terapi lah drum ni. So, bila kau stres, kau duduk kat drum tu, kau
Cucuk kat link kau yang monitor kan. Bila kau hentak tu ibarat kau macam kau settlekan satu masalah. Kau settlekan Release satu. semua Release. Itu Sama yang tak macam kau bawa motor. Sama tak? Bila kau start je motor, pop right je. Bebas. Hilang. Kau lapang. tekanan apa semua je. Tekanan. Balik je ni, datang balik, dia serabut balik kepala. Bawa motor balik. Bawa motor balik. Bawa motor balik. Dia betul kira kau lepaskan tension dekat drama. Itulah. Lepas tu kau rembat cukup, tak ada ampun. Okey. Jadi basis ni orang jangan nampak, kadang-kadang dekat belakang kan. Tapi kalau bass sound bass tu tak ada, memang kosong lah muzik tu kan. Apa yang buat kau jatuh cinta dengan bass ni? Pasal dulu pun aku masa kenal dia pun dia main gitar. Pasal kita kan buat band. Dah Tahu, semua nak buat main band. gitar. Kau nak main gitar. Mozart main gitar. Takkan aku main gitar juga. Masa tu kau macam tak kisah ke kau kena tak main kisah bass? aku main bass lah kan. Aku rasa macam okey lah main bass lah. Dah ada drama semua dah complete. Aku main bass lah. Okey je lah kot. Kadang benda tu dah tertulis kan. Bila dah start kita- tu apa yang kau buat bila kau dah start tu, aku ni dah macam serius kena main bass ni. Sebab aku ni seorang yang tak suka nak pandang belakang lagi. Bila kau dah adapt benda tu lalu terus je. Jalan terus je. Tak payah nak perkenang benda belakang, pusing belakang, patah balik apa semua tak payah. So benda dah buat tu jalan je kan. So kekesalan tu tak pernah ada lah rasanya. So jalan je terus. Okay, first bass yang kau pakai? Jenis bass. Sound gear lah, Ibanez, sound gear. Sound gear, masa tu sound gear ada lah, sound gear ada. Kau pernah main kelab kat dulu kan? Nah, orang kahwin ada, kelab ada. Semua ada. Dengan Lola pun ada dulu, orang kahwin. Berapa banyak bass kau ada? Sekarang ni kau ada 5 je. Antara bass yang kau sayang? Semua sayang lah kan. Yang paling lama ada Alembic tu lah yang paling lama. Alhamdulillah lah. Yang selalu kau pakai? Show? Sekarang Lakland lah, Lakland ada, Tune ada. Pak I, kau dapat jadi dapat di endorse ke ataupun kau dilantik as a spokesperson macam aku untuk PDP? Endorsement. So kau kena buat klinik apa semua. Ya, kena buat. Apa yang di endorse kau? Promac, Romat, Evans Drumhead, Evan Drumhead, PDP. PDP Drum daripada JS Music. Yup. Drumstick? Promac. Romat. Okay, Pak I dia ada dia punya signature drumstick daripada Promac yang dah keluar belum? Sekarang ni yang dia first dia keluar, dia bagi aku try dulu, kira macam prototype lah. Okay. So aku dah try stick tu untuk show apa semua. Boleh tahan, not bad. Okay. Seperti mana yang aku pernah pakai lah. Yang kau nak Stick-stick yang pakai, lain lah, Promac yang lain. Okay lah, puas. Okay, Pak I, kau ada dengar kan? Kau sekarang dah dengar Wings. Kau dengar ekspedisi ni ada 2-3. Dan kau pun tahu siapa yang sign dengan live record tu. Dia lah ekspedisi yang original. Pada pendapat kau, apa pendapat kau? Dapat aku Kenapa kau tanya soalan ni spesifik dekat aku? Nak tanya lah, kau ada kat sini, aku tanya lah. Pendapat kau macam mana? Apa yang aku faham dah, apa yang aku dah nampak, aku nampak line up korang lah. Sebab korang under live record kan, sign kan. Itu yang aku faham. Benda tu pun dah clear jelas. Benda tu dah clear. Surat semua kontrak dah ada, aku tengok kan. Tak tahu, itu je lah yang aku nampak, korang lah. Aku tak tahu, yang lain-lain tu aku tak tahu. Mungkin Amy Zua pun dari asal yang boleh kata asal ori jugalah. Tapi isu lain aku tak tahu lah. Tapi siapa aku tengok, korang lah. Izo dari situ kan. Kau sign dengan Wing berapa tahun ni? Kalau ikut saya kahwin 500 tahun. Kau hari masa dekat PC kat mana Konsert Z betul. konsert Z Victory, Datuk Awi dengan rasminya tunjuk kontrak Pak I dan Am
sign dengan Wing selama 500 tahun. Aku mati hidup balik. Tak habis lagi kontrak aku. Okay, kita skip ke konsert 3 veto. Kenapa 3 veto? Apakah yang membuatkan konsep ni sangat istimewa dan berbeza dengan konsert-konsert rock yang lain? Kenapa dia namakan 3 veto? 3 veto tu sebenarnya yang bagi nama ni rasanya organizer lah, pihak event organizer ni 3 veto. Pasal kita pun sebelum ni nak buat macam 3 giant lah, 3 legend lah, apa. Sekali tiba-tiba aku pun dapat tahu lebih layak tanya dia orang lah, tanya kenapa 3 veto. Tapi mungkin menunjukkan yang Search, Ekspedisi, Wings ni adalah tiga-tiga ni yang adalah band yang masih nama Gah tau. So kuasa dalam band tu Gah. Mungkin kat situ lah kot fahaman dia. kuasa besar lah. Kuasa besar. 3 kuasa, 1 takdir. Wing, semua besar kot. Yang special lah. Special dia ini kali pertama lah kot. Kali pertama dan mungkin kali terakhir kot. Nak gabungkan tiga kumpulan ni dalam satu konsert susah sebenarnya. Nak dapatkan yalah, Search sendiri, Ekspedisi, Wing nak digabungkan dalam satu konsert untuk dapat persetujuan semua tiga-tiga band ni untuk menjayakan konsert ni. So kita tak tahu in future ada lagi ke tidak peluang untuk bersama macam ni. Sebab sebelum ni kita pun dah buat dengan Search, adalah Fenomena Samurai di Kuching. Tapi ni kali ni dengan Wings kan, dengan adanya Pak E kan, kat situ. So kita bila kita fikir buat konsert ni, kita bukan nak bersaing macam kita nak bersaing tiga-tiga band ni siapa lagi terror. Tak. Pasal kini Ekspedisi, Search, Wing semua dah ada branding masing-masing. Dia orang dah ada follower masing-masing, dan juga mungkin ada follower yang memang tiga-tiga band yang dia follow, memang minat. So tak ada rasa isu nak bersaing ke nak apa. Kita akan bagi persembahan yang terbaik untuk daripada segi bandnya sendirilah. Repertoire lagu yang jarang dia mashup nanti kan. Repertoire. Kita ada eksklusif bila tiga-tiga band ni akan. Setiap band semua dah lebih 30 tahun. Okey, kita dah biasa dah dengan Search, Fenomena Samurai lah, masa dekat Kuching tu. Macam Pak E tiba-tiba, yalah kau lepas 40 tahun, lepas tryout tu dapat main dengan Wing, terus main 40 tahun Wings concert. Lepas tu sekarang ni kau tahu pasal Fenomena Samurai ni, tapi kau tak tahu yang organizer nak serapkan Wing masuk dalam konsert yang Fenomena Samurai ni, yang dinamakan sekarang ni konsert 3 veto. Kau rasa macam mana? Apa rasa Ush? Apa kau rasa? Satu, aku memang teruja lah. Teruja sebab apa? Tiga-tiga band ni, tiga-tiga aku pernah. Kan. Ya. Kan? Tiga-tiga aku pernah. Ekspedisi, Search, dan sekarang Wing. So bila aku dah dapat satu stage, semua ex-band members aku satu kali ada dalam satu stage. Lain lah. Aku rasa macam Special. Aku dapat main balik dengan Kid, dengan Din kan. Join sekali semua. Izo. Masa aku tu Eddie tak masuk lagi, aku dengan Yan. Okay. Aku Yan dengan Ali. So mungkin aku dapat satu stage balik dengan Izo kan. Izo kata kan. Okay, lagu apa yang kau start dengan Wing, lagu apa yang kau rasa susah kau nak main dengan Wing ni? Lagu Wing tak ada lah. Dia tak susah, dia cuma macam technical. Dia technical yang bila kau study tu kau boleh dapat. Technically daripada Jojet punya playing ke Black ni je? Pasal Wing ni dia 2 drama yang pernah main dan Jojet. pernah rekod. Jojet contoh? Jojet dari segi groovy dia, dia punya laid back dia, kan.
lagu tempo yang 170, 73 tapi dia punya layback macam komen 88 tapi dalam tempo yang sama dia punya layback tu Jet. Macam Black feeling dia tu, dia punya feeling dia tu. Macam contoh dia punya Tamin Sari, Sembunyi. Tapi yang setahu aku album Wing yang first tu Zahid Ahmad yang main. Zahid. Tapi dia memang tiru sama lah. Tiru sama. Adapt. Jet dia ada lain dia. Black dia ada lain dia. Engkau rasa lagu yang mencabar nak main live lagu ekspedisi? Aku tak pernah rasa ada lagu yang mencabar lah. Pasal bagi aku yang lebih penting dynamic lagu tu dengan satu band. So aku tak fikirkan side aku. Pasal aku kan fikir lebih pada okay gitar. Kau pun tahu kan aku lebih banyak okay lah kau main macam ni, kau kena macam ni, kau kena betulkan kat sini ni sini. Izo pun Arif macam ni. So aku lebih fikirkan satu band untuk dapatkan dynamic band tu sendiri. So aku tak ada rasa macam lagu ni susah aku nak main, lagu ni tak boleh main, lagu ni tak boleh. Tak adalah. Rasa aku okey je. Mau okey. Pak I? Aku macam dia juga. Wings pun lagu kita dah biasa dengar dan biasa jam. So pada aku tak ada yang complicated susah pun. Dia bukan main lagu Dream Theater. Kita bukan main dalam cerita. Baru tarik nafas dah tukar time signature. Baru tarik nafas dah tukar time signature. Okay, ni ada soalan ni. Selain daripada hasil yang orang nampak kat atas pentas tu, di sebalik semua tu, apa perkembangan paling besar yang kau buat kat dalam bidang muzik? Apa tu? Aku tak faham. Di sebalik orang semua nampak kau atas stage apa semua kan. Ada tak benda yang di sebalik semua tu, di sebalik kau main show ni, apa perkembangan paling besar yang kau buat demi nak main muzik ni? Perkembangan? Kau ada buat sumbangan apa-apa ke selain daripada main show? Dia macam Pak I ni aku nampak lah. Dia dulu kerja dengan Majlis Pemandaran tu tetap kan Pak I. So dia tinggalkan, walaupun je lah main muzik, tapi bila duduk dalam majlis ni combo, macam tu je lah kan. So dia takkan, bukanlah nak cakap apa ni menghina ke tidak. So maksudnya dia akan kat situ je. Tapi Pak I ni macam Pak I ni dia ambil langkah yang lain, dia tinggalkan tu, dia pergi ke mainstream untuk Aku sampai satu tahap aku berhenti kerja yang dah menjaminkan masa depan aku. Itulah pengorbanan dia. itulah sebenarnya. Okey, kau berhenti kerja tu masa kau tengah main dengan ni? Ya, majlis. aku masih masa aku berhenti tu aku dah bertukar ke Yayasan Pahang. Mula-mula aku Majlis Pemandaran dan aku pergi ke Yayasan Pahang. Yayasan Pahang. Dia ada dua kebudayaan tu. Negeri Pahang dia ada dua. Satu Yayasan Pahang, satu Majlis Pemandaran Kuantan. Umur kau berapa masa tu? 18, 19 macam tu. Apa yang rasa kau nak berhenti dan apa kau nak buat? Aku nak berhenti sebab aku rasa macam okey cukup lah. Kat situ Kat je. situ aku rasa macam aku kena cari benda lain lagi. Adalah satu brother aku ni Arwah Halim, Revolvers bassist. Oh, bassist Revolver? Bassist Revolvers Halim, Arwah. Dia offer aku, Pak I, kau nak main kelab tak? Kalau nak main minggu depan aku turun ambil kau Kuantan. Buat ni KL. Aku pun terus on, tak cakap banyak. Bagi surat notis apa semua, habiskan cuti aku 30 hari, jalan cuti aku 30 hari, terus jalan automatik jalan aku punya surat letak jawatan. Itu main gig ke, main kontrak ke, macam mana? Kontrak lah. Itulah first aku main club. Apa kau rasa? Apa perbezaan dia bila kau kerja dengan majlis ni dengan kau kerja malam? Time tu tukar tau. Kau timing aku memang lah berterabur lah time tidur aku. Lagi satu, aku berjumpa lagi macam-macam jenis musician. Macam-macam. First band aku main jazz. Aku tak main rock. Aku main jazz. Siapa line up? Arwah Ramli Armstrong,
Lepas tu keyboardist aku budak Filipin. Lepas tu Sulianos. Oh, Siliano. Uncle Tano. Big band. Aku main big band dulu. Dengan Uncle Siap Tano. trombon, baritone. Suliano bapak dia orang. Abang dia ke bapak dia. Oh, okey. KIV Mission kedua punya band lah. Apa nama band? Naturally. Main dekat KL. Aku main kat Istana Hotel. Oh, okey. Istana Hotel. Itulah first. Jazz Main fusion. Fusion, pop, jazz lah. Aku tak pernah main rock ke. Oh. Start bila yang kau rasa kau nak main rock? Aku join Sky High. Tahun? Tahun 2000. Tahun 2002. 2002 Oh, kau maksudnya bila engkau join mainstream ni lambat lah? 2004. 2004 Yelah, aku habis dengan SES tu 2004 Sebelum aku ekspedisi aku dengan Barongan. Dengan? Barongan. Tahun? Dalam tahun tu lah 2004 tu. Oh, ada recording lah? Mana sempat. Kan Barongan dah siap album tapi tak ada drama. Okey. Album Masalo. Oh. Search offer bila? 2014. 14? 2014. 2014? Show dia orang di IB. Show? IB. Istana Budaya. Istana Budaya. Istana Budaya. Time tu arwah. Konsep apa? Konsert dia lah. Konsert Search Istana Budaya. Arwah abang sakit. Arwah abang sakit. Masa tu dia kena tahan hospital. Oh, arwah abang Yazid. 2014 Okey, Di. Konsert yang bakal kita main ni, konsert 3 Beto ni, apakah kelebihan? Apakah dia punya special? Apa dia punya istimewa yang peminat bakal datang bila datang tengok nanti? Okay, ini kali pertama lah rasanya gabung 3 band ni lah. Satu konsert, satu pentas. Okay, untuk kali ni kita sebenarnya ada sound engineer yang akan menjaga untuk 3 band ni. Sebenarnya Zairi, kita cakap Zairi lah. Okay. Zairi ni adalah satu legenda ataupun otai yang sebenarnya sound untuk 3 band ni dia pernah bekerjasama untuk mixing dan recording untuk 3 band ni. Untuk Search, Wings, Ekspedisi. Dia yang buat. Dia yang masa kalau kita dengar album dulu-dulu tu, itulah dia yang engineer yang mix lagu-lagu tu. Antara ada dia juga album Search, Ekspedisi terutamanya lah. Ekspedisi kebanyakannya lah. Wings kan. So dia yang akan menjaga FOH soundman, kalau kita cakap orang ni panggil soundman je lah, soundman untuk 3 band ni di malam konsert tu nanti. So itu dia punya special kena datang. Itu antara lah, banyak lagi special lain. So kita pun ada gimmick kita, bukan lah, ada benda yang kita nak mash upkan apa semua kan. So kalau nak cerita pun sebenarnya elok datang. Pasal kita janjikan benda tu yang terbaik. Ya. Zairi antara sound engineer, soundman, bahagian teknikal ni dia memang antara yang terbaik kat dalam Malaysia ni. Kan? So rugi lah korang tak datang. Kan? Dia pun pernah buat recording untuk mixing dan mastering untuk ketiga band ni. Ekspedisi, Wing, Search. So korang dengar dia punya sound live nanti masa konsert 3 Beto. Okay Pak I, message kau lah. Kalau kau nak ajak peminat ni datang konsert 3 Beto, kau punya style, kau buat sikit. Kalau aku, okey lah orang semua, jangan lupa datang konsert 3 Beto. Gua ada dengan Ekspedisi, ada Search dekat situ, ada Wing kat situ. Okey, kau punya style macam mana? Hello brother. Hello brother. Lu orang dah beli tiket ke belum ni? Kan? Jangan lupa konsert 3 Beto akan datang 1 bulan 8 ni. Pastikan kau beli tiket Jangan minta-minta tiket free Yeah. Support industri. So aku rasa korang takkan menyesal sebab 3 band ni akan buat gila masing-masing.
Kan dari segi sound, lighting pun aku dengar pagi daripada Endon punya lighting man. Kan? Aku dengar lah. Daripada Indonesia punya lighting man, import. So rugi kalau korang tak datang. Sangat-sangat rugi. Lepas ni kau tak akan jumpa lagi dah Wing, Search, Ekspedisi satu stage buat gila. Kau nak tengok Awi buat gila, kau nak tengok si Izo menari atas stage, kau nak tengok si Dan menyanyi, kau datang beli tiket. Kau jangan lupa. Aku tengok mic ni buat apa? Aku tengok tu. Korang jangan lupa datang. Okay? Yeah. Eddie, kau punya style. Ajak Aku tak ada dah. Jom. Rasanya benda ni patut datang lah ramai-ramai kan. Tempat pun sebenarnya taklah besar mana. Boleh memuatkan 5,000 orang je kan. So rasanya lebih terkawal dan juga kita nak pastikan persembahan tu akan berjalan dengan lebih lancar daripada segi sistem bunyi, pencahayaan lampu dan setting kita atas stage tu macam mana untuk 3 band ni kan. Dia akan ada perbezaan daripada konsert-konsert yang sebelum ni. So tiga band ni kita search dengan Wings ni dah macam brother lah, kita sama-sama. Macam adik-beradik lah semua. Aku pernah main dengan Pak Ing, kau pernah main dengan Eddie, aku pun pernah main dengan Eddie. So dah macam adik-beradik semua kan, dengan Bos Hawi, dengan Din, dengan Kid kan. So semuanya geng. So tak ada isu nak benda-benda yang remeh-temeh, tak ada. So jadi rasanya kita nak enjoy, have fun dan kita bagi yang terbaik untuk persembahan pada malam tu lah. Yes. So korang tahu kita orang ni memang dah ada chemistry. So dalam ketiga-tiga band ni kita akan bergabung, korang sendiri tengok dia punya chemistry tu macam mana. So rugi kalau korang tak datang. Okay, kita dah sampai kat ujung rancangan ni sebenarnya, Lugua Podcast ni. So ini gua nak bagi kat lorang souvenir daripada Lugua Podcast. Gelas ni. Oh, gelas ni. Gelas ni. Lugua Podcast. Manis. Oh, kopi tak ada kopi. Kopi ada. Kejap lagi kita mengopi. Thank you. Jadi, buka sikit tengok, takut gelas lain pula kan. Okey, itulah dia episod ketiga Lu Gua Podcast. Terima kasih kepada brother-brother gua, Eddie dan juga Pak I daripada Wings, Eddie Ekspedisi. Thank you lepak menjemput dan berkongsi cerita dengan aku. Okey, kalau luang enjoy episod ni, jangan lupa like, share dengan subscribe. Dan jangan lupa kita jumpa di konsert 3 Beto. Dapatkan tiket luang sekarang di www.yuberticket.asia. Nanti kita jumpa lagi. Okey, Lola daripada Ekspedisi, Lu Sembang Walayan. Salam rock. Assalamualaikum. Hui.